benda? Bila pula saya cakap saya suka tengok movie? Awak dengan aku? Bila? Awak cakap saya suka tengok movie. Dah awak tanya, sebab tu lah saya tanya awak. Mana awak? Mana ada orang bagi tahu? Awak je yang bagi tahu. Tak ada, awak baca komen. Tak ada, saya tak baca komen. Awak janganlah baca komen. Awak kalau nak tanya soalan, biar je soalan yang ikhlas daripada hati. Barulah soalan tu nampak orang kata berkat. Awak pergi movie dengan awak ke? Tengok tu. Dia baca lagi guys. Dia suka baca komen tu. Kenapa awak suka baca komen? Kenapa awak koyak pula saya baca komen? Bukan mana ada saya koyak. Sekira soalan tu tak daripada hati. Macam saya tanya awak soalan, mana ada soalan daripada komen? Kenapa saya kena tanya daripada hati pula? Iyalah barulah kan yang kenal saya tu awak. Kenapa saya nak kena kenal awak? Awak nak kenal saya ke? Bodohnya memang dah kenal. Bingainya dia ni. Bukannya kita baru kenal hari ni. Apa tu kenapa nak kena datang daripada hati? Dah 4 tahun. Untuk apa? Amira, dah 4 tahun kita kenal ni. Apa pula? Kenapa nak kena marah? Kena cakap elok. Kenapa awak teka-teking saya? Sebab awak yang influence saya untuk saya bercakap macam tu. Saya dah cakap dah, jangan influence saya untuk bercakap macam tu. Tak payahlah nak pegang-pegang ke apa, tak payah. Tak payah pegang. Orang okey je lah. Orang tak ada masalah pun lah. Serius lah. Orang okey je. Tak payah. Apa lagi awak nak cakap? Apa lagi cakap lah. Cakap lah. Orang suruh cakap tak nak cakap pula. Cakap lah. Tak marah. Weh, semalam saya tengok awak semalam lama Awak tengok kat mana? Taklah, saya setiap kali saya buka, saya macam saya scroll TikTok, nampaklah awak live. Lepas tu saya scroll je lah. Lepas tu dah tak main handphone, saya main game semua, saya scroll lagi, awak masih live lagi. Memang macam suka sembang-sembang dengan diorang. Awak live maksudnya dua-dua on sekali ke atau asing-asing? Asing-asing, tak reti nak dua-dua tak reti. Awak letak je handphone dua-dua kiri kanan, kan boleh? Nanti kena bagi entertain dua-dua. Dia bagi apa? Kena entertain dua-dua. Entertain Biasalah kita entertain orang kan. Kita kena fokus kat satu benda. Macam awak lah, awak fokus satu benda kan. Ya, entertain. Yelah, betul lah. Ayat tu betul lah, entertainkan orang. Betul lah, maksudnya kalau satu kan boleh fokus dekat satu je kan. Nanti dia orang merajuk macam tadi. Faham. Awak punya view dah berapa? Saya dengar-dengar dah orang cakap dah 700. 1K, Arul. Dah lah, Arul. Dah lah. Sekarang ni ayah asyik pandang sembang dengan you je. Tak pernah atas dah tau. Relax lah, kita borak kosong ni, borak ni ke apa ke. Nak tanyalah, kita nak tanyalah kan. Macam awak kan netball kan. Maksudnya awak bukan full time, bukan, maksud saya kan dia ada season dia kan. Season dia. Dah habis dah season tahun ni. Yelah, maksudnya habis season tu awak dah tak ada gaji lah. Time season je dia ada gaji. Dia gaji ke allowance weh? Allowance satu game berapa? Kalau duduk kat kalau duduk dekat simpanan? Lain. Simpanan lain, dekat bench luar lain. Bench luar? Maksudnya dia punya pemain utama dia, first seven dia, allowance dia lain. Kalau dia duduk kat bench, tak masuk satu game tu, allowance dia lain. Duduk dekat luar pun allowance dia lain. Luar mana? Luar stadium? Sebab dia ada 15 player. Tapi yang daftar setiap minggu 12 player saja. Oh, maksudnya dekat bench tu 4 orang je? Ya, 4 orang. Dekat luar ada lagi 3 orang. Dekat luar maksudnya luar stadium? Tak, dekat bench. Yelah, yang tak didaftar lah. Setiap minggu kan? Dia 4 minggu. Oh, faham. Awak dapat tawaran daripada JDT? Johor Jewels. Yelah kot, nama dia tu lah yang Johor punya, Johor Jewels. Dia ada offer tapi kenapa awak tak pergi? lama sangat lah kat sana yang hebat-hebat.
apa awak masuk sana okey ke? Okey juga kan? Mesti allowance dia lagi tinggi kan? Tak tahu. Dia PNC. Allowance